mana vibe RZ okey tak? Sebab nampak kan dia boleh banyak FYP daripada orang lain. Betul-betul ramai peminat lah. Tambah perempuan-perempuan. Boleh jadi idola RZO macam siapa tu? Cerita apa cerita RZO ni? Boleh. Betul tak? Kau komen sikit kan dia idola RZ lah sekarang. Malaikat malam. Dia orang duk cakap kan dia malaikat malam. Saya duduk dekat tepi Abang Reza. Abang Reza cakap, tak nampak macam orang baru, nampak macam orang lama. Cakap, ya. Kalau tiba-tiba ada orang invite kau jadi pelakon untuk cerita RZ, kau kena pergi lah. Nak. Siapa tak nak? Mesti nak lah. Nanti kalau ada filem RZ keluar, kau orang kena bagi tahu director tu, invite ajakkan dia masuk. Tapi abang tahu tak, saya punya vibe macam mana? Habis je tadi, habis bila office nak balik rumah nak tengok RZ sebab nak basuh. Siapa? Habis? Saya lah. Nak balik cepat nak basuh motor ni. Nak kena buang minyak sikit lah. Buang minyak dalam kereta? Tak payah je. Nanti lepas basuh nak parking tu, tutup minyak. Start sampai habis minyak. Start kalau habis minyak lah. Start sampai mati motor. Dah, betul tutup kunci. Tak, bodoh kan budak baling tu. Ni budak baling dan gomeng ni. Dia tak rasa motor saya lagi. Dia boleh cakap macam tu. Beri rasa dulu macam mana goyang tak goyang. Right. Dia borak macam dia sebab dia tak rasa motor saya lagi. Macam mana bila gitu. Ni budak baling borak macam tu lah. Dia cakap apa? Dia cakap macam ni. Laju lah. Motor aspek tapi jalan macam siput. Dia tak rasa lagi handle macam tu. Dia cakap je lebih. Wan tahu saya macam mana Wan. Dalam town lah, dalam bandar lah. Dia tinggal dengan Wan ni kan dah. Macam mana nak cakap babi korang ni. Kau rasa handle goyang tadi. Kau tak tahu ingat mati, ingat Tuhan waktu tu. Aku berucap tau. Boleh lah. Orang bagi tahun pertama. Tahun pertama tak apa. Tapi yang penting tahun pertama pun dah macam orang lama. Kalau tahun akan datang tak tahu lah. Tapi dia punya vibe tu tak tidur ibarat macam 24 jam. Bila dah sampai bukan boleh tidur pun nak borak lagi. Borak lagi. Habis saya tidur sikit. Saya banyak elak tidur. Cuma petang best lah. Tapi bila balik tu saya buka pintu lah. Buka nak balik sunyi je rasa. Sebab hari Ahad tu gerak lewat pukul 12. Sunyi dah Terengganu. Next time kalau ada event RZ datang lagi. Dia banyak. RZ member, RZ fighter dia tengah bulan. RZ fighter selalu Temeloh kan? Jengka pula Kuantan. Kuantan Temeloh pun ada buat itu. Temeloh no crony no select. No crony no select Nanti Temeloh mesti invite kau nya dia ketua rumah kan. Nanti mak suruh orang Temeloh tu invite. Kata suruh customer tu datang, invite crowd dia. Saya dah buat setahun sekali je motor tu. Untuk setahun sekali je. Memang keluar RZ member je? Memang untuk RZ member. RZ fighter, RZ pun tak. Setahun sekali je bang. Nampak? Dia tepi motor university. Sebab kata raya motor university tu tepi. Tepi motor university. Dia orang masuk invite celir ni. Celir lah kan? Tak tahu lah celir mana celir. Tapi semalam gila bang. Waktu balik tu. Kan kita orang balik 4 orang. Waktu Wan dengan celir depan. Orang yang ada orang tu dia rekod celir dengan Wan. Dia rekod celir dengan Wan dia kan duduk lain kiri kan. Duduk lain kanan Dia mak tengok video tu betul. Kereta duduk belakang. Tak ada kereta tak ada belakang tu. Mujur tak ada kereta. Dia rekod langgar divider. Tu. Jatuh. Ya, tengah rekod celir dengan Wan. Mak tengok video dia rekod tapi video dia jatuh mungkin dekat kot. Lepas tu Wan dah depan celir pula lalu tengah jalan. Kita orang kat belakang ni. Tercelir dulu. Ingat ke Wan accident tu. Berhenti tolong tak? Tolong lah. Berhenti. Celir tak tolong orang. Tolong phone dulu. Ambil phone dulu. Celir cakap apa ambil phone. Nak airdrop video tu. Celir. Tapi orang tu naik motor apa? RZ. Tapi mujur dia tak ada apa-apa. Visor macam tu lah. Saya ingat Wan apa tu. Orang yang rekod dia dah mana masuk. Mana orang rekod? Ya tu ingat Wan. Wan ada ke? Tak ada kot. Itulah korang ni terlalu famous sangat sampai orang rekod pun tak berkelip mata. Tengok depan pun tak. Seram tu lantak lah. Apa jadi mujur tak ada apa-apa dia. Masa tu lepas kita sempah belum? Apa dia? Masa tu dah lepas kita sempah belum? Lepas kita sempah. Lepas Jakarta
Sepakarak kot, tak ingat lah sepakarak kot. Jalan gelap, tak ada lampu. Nanti tahun depan up spek tinggi sikit eh. Boleh. Tahun depan pastikan depan Ryan eh. Ya, lock handle. Hari-hari biasa kita praktis dulu, kita pergi keluar highway senyap-senyap dulu kan. Tahu-tahu dia orang keluar highway kan dia relax eh. Hantar tiba-tiba tengok orang fly. Tapi kita ajar lompat bila ajar lompat. Boleh? Ajar lompat eh. Alif Pomen Alif. Dengar orang duk cakap Alif Pomen ni. Tak tahu lah. Alice Pomeng sebab saya tak nampak sebab dia asing kan waktu tu kan. Waktu pergi tu dia asing. Yeah. Waktu balik tu dia sekali dengan kita. Pergi tu dia asing. Tahan tu lah. Tengok makanan ni. Tapi dia cerita dia tak cantik lah. Tak sampai ujung. Jahat Pomen. Mat bagian api-api je. Bagian bagi semangat. Bagi dia orang semangat nak main R-Deck. Main 2 stroke. Tapi pengalaman best lah. Bagi saya best lah. Tengok lah. Ni lah, nak basuh motor sekejap eh. Okay. Dia boleh kali bang. Okay. Nanti abang nak hantar tu beritahu eh. Okay. Kita jumpa sini. Oh je nak.